Peter Klamovski panggil muka baru untuk dibawa ke Vietnam. Debaran kian terasa apabila Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan akan mengumumkan senarai pemain Malaysia bagi aksi menentang Vietnam pada 31 Mac ini. Perlawanan yang bakal berlangsung di Hanoi ini dianggap sebagai aksi hidup mati memandangkan skuad negara memerlukan keputusan positif untuk mencerahkan peluang ke Piala Asia 2027. Kali ini Peter Klamovski dijangka akan merombak besar pasukannya dengan memanggil beberapa pemain yang mempamerkan prestasi cemerlang di dalam dan luar negara termasuklah Dion Coles. Selain itu, kekuatan pasukan juga dijangka akan diperkukur dengan kehadiran pemain warisan baru dan juga naturalisasi yang tidak lama lagi akan mendapat lampu hijau untuk mewakili negara. Beberapa pemain muda di luar negara juga dijangka akan turut dipanggil bagi memberikan tenaga tambahan dan variasi taktikal di dalam skuad kebangsaan. Bermain di tempat lawan bukanlah tugas mudah, namun dengan persiapan rapi tentunya skuad Harimau Malaya dilihat akan lebih bersedia dari segi mental dan fizikal.